Dan seterusnya, sebanyak 23,000 perniagaan kaum India di seluruh negara mendapat manfaat daripada Sekretariat Khas untuk memperkasakan usahawan India SEED di Jabatan Perdana Menteri sejak penubuhannya pada 2012. Ketua Pegawai Eksekutif SEED, Datuk Dr. A.T. Kumaraja, berkata pihaknya turut mengagihkan pinjaman mudah sebanyak RM566 juta daripada program kerajaan dan institusi kewangan pembangunan. Menurutnya, 57% daripada dana itu iaitu RM322 juta diagihkan kepada syarikat yang mempunyai peluang perniagaan yang bertaraf antarabangsa. Manakala RM244 juta pula diagihkan kepada syarikat yang memenuhi kapasiti usahawan kecil. Perusahaan mikro, kapasiti dia RM1, kapasiti PKS RM100. 100 kali ganda. 1.2 million average, 12,000 average. Tapi itu mencerminkan di mana kita sedang berada di dalam sektor keusahawanan untuk kaum India. Satu, banyak bilangan dia memang tinggi di sektor mikro, tapi syarikat-syarikat yang berpotensi tinggi dan berupaya tu bilangan dia sedikit, tapi dia memang di this side of the pendulum lah. Itu yang apa yang kita nampak secara ketara. Kumaraja berkata tumpuan SEED kini adalah bagi menggalakkan golongan wanita belia kaum itu menyertai bidang perniagaan. Bagi tujuan itu, pengagihan dana untuk usahawan India itu akan disediakan menerusi Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, manakala dana untuk belia kaum India diperuntukkan menerusi Tekun Nasional. Sekretariat SEED merupakan inisiatif Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bertujuan menerajui, memaju dan menyelaras penglibatan usahawan kaum India di dalam teras agenda pembangunan ekonomi negara.